Mahkamah cakap, itulah unfair dismissal. Pernah dengar tak ada pekerja yang dimasukkan dalam cold storage? Ini bukannya benda baru, di mana pekerja tu tak diberi kerja-kerja penting, tak diajak untuk masuk meeting, dipinggirkan sampai rasa macam diri pekerja tu dah tak diperlukan lagi dalam syarikat tu. Cold storage ni bukanlah benda yang baru, dia sebenarnya banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dalam satu kes yang dibawa ke Industrial Court baru-baru ni, ada seorang pekerja senior, dia dah berkhidmat dekat satu company ni dah hampir 27 tahun dah. Tiba-tiba dia diberi satu role baharu dalam sales operation, di mana department tu memang dah lama dah bermasalah dekat company tersebut. Tapi yang peliknya, baru beberapa bulan dia pegang role tu, dia dah dimasukkan ke dalam Performance Improvement Plan ataupun PIP. Dan mahkamah dapati PIP tu tak adil sebab target yang ditetapkan dalam PIP tak selari dengan tugas dia sebagai GM, General Manager. Ada target yang sebenarnya sesuai untuk subordinate dan bukannya pangkat dia. Dan tempoh PIP tu sangat singkat, iaitu sekitar 5 minggu sahaja. Lebih teruk lagi, target asal yang ditetapkan cuma 9.3 juta je. Tapi tiba-tiba dekat hujung proses, pekerja ni dinilai berdasarkan target 10 juta ringgit Malaysia. Walaupun pekerja ni sebenarnya dia capai sekitar dalam 8 juta, iaitu lebih kurang 87% daripada target asal, pekerja ni tetap dikatakan gagal. Dan selepas tu, pekerja ni diberi dua pilihan. Satu, resign atau dibuang kerja. Dan ini yang mahkamah katakan unfair dismissal. Mahkamah kata ini bukan resignation biasa, ini forced resignation, dan dismissal tu dibuat tanpa just cause ataupun alasan yang munasabah. Dan akhirnya dalam kes ni, syarikat tersebut diperintahkan untuk membayar hampir RM500,000 ganti rugi kepada pekerja tersebut. Jadi kepada semua majikan dan juga HR ingat, PIP ni dia bukan tiket untuk buang pekerja secara automatik. PIP adalah satu proses yang mestilah genuine, fair dan benar-benar memberi peluang kepada pekerja tu untuk improve. Kadang-kadang atas kertas nampak macam pekerja yang resign, tapi realitinya pekerja tu dipaksa resign. Anda mengalami masalah yang sama, boleh hubungi kami untuk dapatkan nasihat guaman. Sejak 2016, we never fold. Built this house on strategy, watch the opposition break. Blueprint on the glass desk, every move that I make. Excellence, passion, precision.